Kita ada masalah besar tuan-tuan. Jemaah kita dalam kampung ni ada yang hilang. Hilang, Mam. Siapa dia? Ini dia jemaah kita yang hilang. Dulu si Hanif ni masa tarawih penuh 20 rakaat. Sekarang ni isyak pun dia tak ada. Jangan katakan isyak. Dulu 5 waktu penuh dekat surau. Sekarang ni 5 waktu penuh dia tak ada. Kemana dia tuan-tuan? Dulu setiap kali waktu solat, Hanif ni lah yang akan azan. Dia lah yang akan datang awal. Kalau Kyo mulai dulu siap nangis-nangis dekat surau ni. Kemana dia tuan-tuan? Kemana dia tuan-tuan? Allah, ya Allah, mana Hanif, ya Allah. Jadi misi kita hari ini adalah untuk mencari jemaah Ramadan yang hilang. Hanif, pulanglah Hanif, pulang. Masjid kita ni ada 3 orang je Hanif. Kalau Hanif tak datang, tinggal 2 orang je. Nep, laki kita semua kena solat kat masjid. Tak rindu ke suasana yang dulu? Suasana jemaah ramai-ramai. Walaupun 3 orang. Asal kau senyap, Nip? Cakap. Kau cakap.